Okey, kembali semula dalam podcast dan kali ini saya menampilkan satu lagi wajah penting dalam pendidikan negeri Johor. Tak asing lagi, selamat datang Puan Hajah Mahida binti Kosnan, Pegawai Pendidikan Daerah Batu Pahat. Terima kasih Tuan Haji. Alright, tadi Haji Razali cerita pasal apa tu? Gambaran besar dalam rancangan pendidikan Malaysia. Salah satu daripada bidang tumpuan dia kata tentang mutu pendidikan. Untuk 10 tahun mendatang ini ialah mutu pendidikan. Salah satu je bidang tumpuan. Banyak lagi bidang tumpuan kan, tak akses, tak equity dan sebagainya. Tapi kalau cakap pasal mutu macam mana gambarannya, kayu ukurnya supaya kita boleh menampakkan kejayaan atau bagaimana? Silakan. Okey, terima kasih Tuan Haji atas kesempatan yang diberikan. Bila cerita tentang mutu ni, kalau dulu kita suka menyebut perkataan kualiti lah, bila sekarang ni kita pergi perkara mutu. Jadi bila kualiti ataupun mutu lah, kita lebih selesa dengan perkataan mutu. Kena gunakan perkataan ataupun istilah mutu dalam aspek sekarang ni, dalam RPM sekarang. Jadi yang saya lihat adalah untuk di peringkat daerah, kita lebih menumpukan kepada pencapaian untuk anak-anak kita dalam grade C untuk 4 subjek utama lah yang telah dituliskan dalam RPM itu sendiri, iaitu subjek Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan juga Sejarah, Tuan Haji. Itu antara perkara yang kita kena ambil perhatian di peringkat daerah dan di peringkat sekolah lah, untuk kita minta mereka berusaha ke arah situ. Dan yang kedua berkaitan dengan mutu ni adalah tentang kategori sekolah kita, iaitu dalam pencapaian skor SCAS, yang di mana ada kategori sekolah inspirasi, aspirasi dan juga fokus. Dan kalau boleh kita tak naklah sekolah-sekolah kita berada dalam kategori sekolah fokus. So tumpuan kita adalah kepada 33%, lebih kurang begitulah. Kalau tak silap saya, dia punya target kita 1/3 daripada keseluruhan sekolah dalam daerah kita untuk ke arah mencapai kategori sekolah inspirasi, yang diharapkan untuk membantu sekolah-sekolah aspirasi yang lain pergi ke arah situ. Okey. Tadi bila Hajah cakap pasal grade C Yes. Subjek agak-agak subjek yang paling orang bimbang ni kat luar sana, subjek apa nak sampai 70% sampai grade C? Selalunya lah kalau di peringkat yang kita bila berdepan dengan dalam prestasi di peringkat daerah ataupun di peringkat sekolah, rakan-rakan di peringkat sekolah, kalau kita nak bercerita tentang LMS, subjek kritikal yang selalu dibimbangkan ialah subjek sejarah. Kemudian kalau satu lagi dalam aspek yang lain, kita lihat daripada segi subjek matematik lah, dia menjadi satu subjek kegerunan, subjek kritikal di peringkat baik pelajar itu sendiri, cikgu itu sendiri dan juga kadang ibu bapa sendiri lah berkaitan dengan subjek matematik. Yang sekarang ni kita juga bimbang kalau kata perkara itu tidak diambil perhatian awal, akan membantutkan, boleh ke gunakan istilah membantutkan Tuan Haji, untuk kita menjejaskan kita punya pergerakan ataupun usaha kita untuk meningkatkan enrolment STEM di peringkat daerah itu sendiri, Tuan Haji. Yang tu orang clear, tapi yang jadi tanda tanya ni tentang sejauh mana keyakinan kita untuk capai sekurang-kurangnya C untuk matematik sekurang-kurangnya. Sedangkan sekarang ni kelulusan atau penguasaan tahap minimum pun baru sampai 30-40% je kan. Betul. So macam 70% tu macam jauh betul. Memang kalau 70% kalau di peringkat sekolah selalunya tak payah nak capai lah. Tapi insya-Allah kot, saya rasa dengan kekuatan yang ada pada rakan-rakan guru kita, rakan-rakan di BBD akan terus membantu membimbing guru-guru kita untuk meletakkan anak-anak kita dengan keupayaan mereka lah, terutama subjek matematik itu sendiri yang menjadi subjek yang istilahnya gerun lah, kalau boleh diketikkan betul. Betul, saya setuju. Pembentangan data baru ni, bila kita bercakap tentang kemahiran asas numerasi di peringkat rendah, sama ada di tahun 1 atau di peringkat rendah, termasuk murid-murid yang pemulihan khas misalnya, tahap penguasaan minimumnya tinggi, yang tidak minimumnya sangat kecil. So kalau dia dijadikan asas, sebenarnya di peringkat rendah kita dah berjaya menyelesaikan untuk kemahiran asas numerasi. Yang sampai menengah pun kita berkisar tentang perkara yang sama juga, tolak, tambah, darab, bahagi kan, asas matematik kan. So by right macam tak ada masalah kan, macam boleh lah, macam boleh pergi kan. Tapi bila timbul di sekolah menengah tu, mungkinlah dia ada
pertambahan daripada segi untuk literasi kot. Perkaitan antara numerasi dan juga literasi. Sebab bila dengar cerita ataupun komen yang diberikan oleh guru-guru matematik, katanya anak-anak kita ni macam ada sedikit kekurangan daripada segi untuk memahami soalan-soalan dalam matematik itu. Jadi daripada segi basic numerasi mungkin tak ada masalah macam Tuan Haji sebutkan tadi peringkat rendah. Tapi bila digabungkan faham. Literasi dan numerasi di peringkat menengah lah mungkin yang kita yang saya rasa benda ni antara satu yang cabaran kita perlu yang kita perlu bantu guru-guru kita dan juga anak-anak kita untuk kalau dah nampak itu masalahnya kan, dah nampak itu masalahnya, what is their problem? The problem is to liberate ayat-ayat matematik. Betul. Maknanya mesti ada solution kan? Sudah pastilah Tuan Haji. Cadangan? Cuma cadangannya maknanya kita kena adakan lebih CPD dan PLC lah yang saya nampak lah untuk mengupayakan rakan-rakan guru matematik khasnya di peringkat menengah rendah lagi, maknanya bila cikgu tingkatan 1, 2 dan 3 untuk menyediakan anak-anak kita untuk masuk ke tingkatan 4 dan 5 dan akhirnya kepada SPM. Macam dah banyak ulas, saya ucapkan ribuan terima kasih. Banyak perkara agaknya yang boleh kongsi sama selepas ni. All the best Hajar Maidah, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Tuan Haji, selamat bersara. Ada rezeki jumpa lagi. InsyaAllah, terima kasih banyak. Alright. Assalamualaikum.